الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Gambaran kebenaran menghadapi oleh murid yang dengan masalah pendekatan. Mereka susah untuk mengenal guru hijrah. Tambahan juga, bahan baku mengajar dalam guru hijrah ini tidak menggunakan sistem grade ataupun penyusunan grade. Jadi, akan bangunkan sebuah inovasi yang bersesuaian dengan usia upaya pendidikan dan inklusi untuk semua murid. Sebenarnya hijrah grade ini dibangunkan untuk membantu murid masalah penglihatan untuk mempelajari huruf-huruf hijrah dengan lebih sistematik, mudah dan interaktif. Penguasaan guru hijrah ini merupakan asas penting dalam mempelajari Al-Quran. Namun, murid masalah penglihatan ini mempunyai kesukaran untuk mengatasi huruf hijrah kerana disebabkan kesukaran dalam mendapati bahan pembelajaran yang sesuai untuk ketidakupayaan mereka. Oleh itu, inovasi ini dibangunkan dengan menggunakan tulisan braille dan juga audio sebutan untuk membantu mereka untuk mengatasi huruf hijrah dengan betul. Baik, seterusnya objektif bagi inovasi ini adalah yang pertama, meningkatkan penguasaan pengecaman huruf hijrah dalam kalangan murid masalah penglihatan melalui integrasi tulisan braille dan juga teknologi interaktif. Kemudian yang kedua, mewujudkan pengalaman pembelajaran Al-Quran yang menyeronokkan, multisensori dan inklusif bagi meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Dan yang ketiga, menghasilkan kit pembelajaran inovatif yang dapat dijadikan alternatif kepada bahan pembelajaran tradisional bagi memperkukuhkan akses pendidikan Islam untuk semua murid. Ketidakupayaan untuk inovasi ini dilihat untuk MBTK yang bukan masalah pembelajaran, disleksia, ADHD, autism serta masalah penglihatan Indonesia. Melalui integrasi solusi ini serta sistem ini. Yang pertama adalah merangsang pembelajaran multisensori, di mana inovasi ini menggabungkan elemen visual, sentuhan dan juga pergerakan untuk membantu murid memahami dan fokus. Kedua adalah menyokong pendidikan inklusif. Inovasi ini boleh digunakan untuk murid MBTK secara bersama dalam satu aktiviti secara berkumpulan semasa aktiviti pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan inovasi serta minat murid, iaitu ketika bentuk inovasi huruf hijaiyah ini yang berwarna-warni serta interaktif dapat meningkatkan pembelajaran lebih menyeronok serta mengurangkan rasa bosan mereka. Inovasi ini menggunakan multisensori di mana menggunakan dua sentuhan, iaitu huruf-huruf ini menggunakan banyak simbol, jadi murid masalah penglihatan ini boleh merasai huruf-huruf ini. Seterusnya, kita ada kit hijrah yang menggunakan audio untuk murid masalah penglihatan dia mengetahui sebutan makhraj dia. Contohnya, ini adalah contoh audio. Kit hijrah ini menggalakkan murid untuk belajar sendiri kerana murid dapat berulang kali sehingga mereka dapat memahami huruf dan mengenal huruf tersebut. Kit hijrah ini bersifat mutakhir di mana murid boleh membawa ia ke mana sahaja dan ibu bapa juga boleh menggunakan kit hijrah ini. Okey, baiklah. Potensi bagi inovasi ini yang pertama adalah berpotensi untuk diluaskan kepada murid yang ada masalah penglihatan, terutamanya di sekolah pendidikan khas, sekolah pendidikan khas integrasi dan juga sekolah agama. Kemudian yang kedua, boleh dipromosikan sebagai kit pembelajaran hijrah braille yang mesra pengguna dan juga kos yang lebih efektif. Yang ketiga, mudah ditambah baik dengan integrasi teknologi seperti audio, sebutan huruf, kod QR dan juga aplikasi mudah alih. Dan yang keempat, boleh diperkembangkan kepada pembelajaran lain seperti Iqra, bacaan Al-Quran dan juga doa harian. Kemudian yang kelima, menyokong pendidikan inklusif selaras dengan aspirasi KPM dan juga SDG. Yang keempat itu pendidikan berkualiti dan juga konsep pendidikan untuk semua. Dan yang terakhir, berpotensi digunakan secara meluas oleh guru, ibu bapa dan juga pusat intervensi sebagai bahan pembelajaran yang lebih interaktif kepada murid yang ada masalah penglihatan. Jadi jika dilihat produk-produk di pasaran masih tiada berasaskan huruf hijrah, terutamanya bagi tulisan braille, hanya ada huruf biasa saja. Jadi kami memilih untuk membangunkan inovasi ini kerana permintaannya juga terdapat dalam kalangan murid, guru dan juga ibu bapa bagi memudahkan proses pembelajaran mengenali huruf hijrah dengan lebih mudah. Dan macam saya kata tadi, masih tiada dalam pasaran. Jadi harga bagi inovasi ini adalah sekitar RM10 saja. Ini tidak interaktif sebagai bahan sokongan bagi bahan modul yang kami komersialkan untuk membantu bapa, guru, murid yang ada masalah penglihatan untuk belajar melalui audio. Sebab kita tahu murid masalah penglihatan ini mereka hanya tertumpu kepada pendengaran mereka saja sebab penglihatan mereka sudah kurang berfungsi. Jadi kami bantu melalui kit hijrah ini supaya mereka juga tidak ketinggalan dalam penggunaan teknologi bagi proses pengajaran dan juga pembelajaran. SDG yang terlibat bagi pembangunan inovasi ini terdapat tiga. Yang pertama, SDG 4, pendidikan berkualiti, SDG 9, infrastruktur, inovasi dan juga industri.
Dan aktiviti yang ketiga ialah aktiviti ke-10 iaitu mengurangkan ketidaksamaan. Jom kita kongsi cara menggunakan inovasi ini. Okay, pertama sekali kita gunakan Sri Hijrah Braille. Dekat dalam ni, kalau kita lihat, ada bahagian nota dan juga bahagian permainan. Ni permainan bagi contoh. Okay, untuk bahagian nota, kita pergi dulu. Okay, dekat sini kita dapat lihat nota ni berasaskan tulisan Braille. Jadi murid dapat rasa dan juga kenal huruf. Okay, sebagai contoh, kita tengok. Murid akan rasa. Okay, ni huruf apa? Okay, ni ba. Okay, baik, seterusnya kita pergi kepada bahagian aktiviti. Sebagai contoh kita lihat dekat sini, ada beberapa huruf. Kemudian murid akan pilih secara rawak. Tapi sebelum tu, kalau kita lihat dekat sini, ada keratan dekat bahagian atas ini. Sebagai menanda, inilah bahagian atas. Sebab murid, masalah penglihatan ni mereka tak nampak. Jadi mereka akan rasa, oh ini adalah bahagian atas. Okay, sebagai contoh, cara main dia untuk permainannya. Okay, murid akan pilih secara rawak huruf yang dikena. Okay, kemudian mereka rasa. Kemudian mereka akan sentuh dekat bahagian huruf ni untuk mereka letakkan. Huruf yang mana mereka ingin letakkan. Padankan dengan betul. Okay. Sekiranya betul, guru akan bagi penegang positif lah, iaitu ganjaran. Dan sekiranya salah, guru akan mengajar kembali untuk letak sehingga murid itu memadankannya dengan betul. Okey, ini adalah kit media interaktif. Kenali huruf hijariah. Kita ada button start. Ini adalah nama grup Sri Hijrah Braille. Okey, untuk pergi kepada ni, kita akan tekan start. Okay, murid ataupun guru boleh tekan. ألف باء تاء جيم حاء خاء دال ذال غاء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين تاء قاف قاف لام ميم نون واو ها همزة يا. Okey, ini adalah nyanyian lagu sebagai seindaksi bagi permulaan pembelajaran. Okey, kita tekan ke button seterusnya. Dekat bahagian ini, murid akan dengar lah. Pembelajaran huruf pertama adalah alif. Itu akan disebut beberapa kali untuk mereka dengar. Kemudian dekat bahagian button sebelah kanan untuk pergi kepada huruf seterusnya. Kita lihat ada button kembali dan juga home. Kalau kita tekan button kembali, dia akan bawa kepada huruf sebelumnya lah. Itu ba. Kalau kita tekan button home, dia akan bawa kepada pilihan huruf. Kat sini juga kita boleh pilih huruf. Contoh sebagai contoh kita pilih huruf ba. Dia akan bawa kepada huruf ba. Okay. Seterusnya alat sokongan yang disediakan bagi murid yang ada masalah penglihatan bagi tahap yang rendah. Disediakan kaunter besar untuk mereka lihat huruf-huruf hijriah yang ada. Dan juga boleh rasa lah. Jadi membantu mereka untuk lihat dengan lebih jelas huruf yang dipelajari menggunakan kaunter pembesar.